Adam, Cak. Adam kat mana? Adam shopping Ha? Shopping kat IKEA Alamak, dia nak pegang nenek dia. Tengok, dia pegang nenek dia. Oh, dia ambil tongkat nenek. Adam. Adam, pandai Adam Adam. Tongkat nenek juga yang dia pilihnya. Adam, kita shopping-shopping untuk rumah Adam ni. Tengok banyaknya barang. Mami dengan Daddy kat sana. Mami dengan Daddy tengah pilih barang. Adam kat sini. Alamak besarnya Adam. Peganglah tongkat nenek. Nenek adjust. Baru kecil sikit Adam. Tengok tongkat nenek juga jadi idaman dia Adam, tongkat nenek juga jadi mainan dia. Adam. 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 Alah dah Adam. Ni tempat lain pula. Nah, Allah. Tengok. Adam. Adam kena parking dengan nenek Adam. Adam. Ada mama ayam. Sedap makan nasi ayam. First nasi ayam ever. Sedap mami bagi nasi ayam Alamak, bestnya ada sup lagi Adam. Adam. Nyam 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 nyam. Tak sampai. Kasih lagi. Oh, pandai dia kunyah Pandai Adam kunyah. Nyam nyam. Adam. 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 Dia heran Dia dah mana diri tau. Sekarang dia dah tak nak ini lagi. Dia nak diri. Adam dah pandai diri Satu hari pakai dam. Kepala dah basah. Buka. Tak apa, angin-angin kepala tu. Wah, dia dah diri. Dia nak diri tau sekarang kak. Dia dah tak nak duduk tau.
Alhamdulillah, nenek pun ada tangkapan. Nenek beli cawan saja. Mula-mula dalam fikiran kat rumah nak cawan warna putih. Tapi bila dah kat sana, hai, nenek ambil biru lah. Kena dengan alas cawan nenek tu. Tu sebab ambil biru. Cawan dan pinggan mangkuk original Corning tu nenek dah beri orang ya. Dah sedekah pada orang. Jadi nenek ambil 4 biji saja. Itulah kejadiannya.